Bukan sekadar kedudukan, bukan sekadar kemenangan. Terbentang sebuah pentas hanya untuk yang terunggul. Di sinilah legasi dicipta. Dan para juara dibentuk. BWF World Championships 2026 secara langsung di Astro Badminton dan Astro Go. Melangkaui dunia fana, pemerintah yang dilupakan bangkit. Ramalan kuno terbongkar. 只因为体内有太古血脉和神脉是相克的，若这三界要害你，我便与这三界拼了！今日换我来护你。 Dan seperti cinta, dendam membara. Stream berbagai kisah mitos, bila-bila masa, apa jua cara. Jumpa di final. 6 finalis yang real berjaya mara ke final dengan satu impian. I love your projection so much. Tok Nawak dah ready untuk jadi recording artis, untuk jadi star. Bagi saya cukup baik malam ini. Siapakah yang bakal bergelar juara? Big Stage Rocket Fuel Finale Ahad 9 malam. Siaran langsung di Astro Ria dan Astro Go. Pas, Geraldes ada ruang untuknya, acan bijak dan percubaan untuk jaringan kelima. Bermula daripada pergerakan bijak sebelum Francisco Geraldes terus menerus mencipta jaringan pribadinya. Acan pertama ini berjaya untuk menewaskan Nasional yang sebelum penyudahnya jika dilihat tidaklah begitu sempurna. Namun itu sudah cukup untuk menewaskan Syed Irfan. Ismail Kinade onside, antaran ke tengah, Safawi Rashid. Dari 4, mereka menjadikannya 5. Dan Terengganu semakin lama semakin melarikan diri dari Sabah, mendekatkan mereka dengan 4 terbaik di Piala FA. Ya, seperti berlakunya perlawanan pertama melibatkan 3 pemain ini. Michael Ot, Ismail Akanade dan finishing goal daripada Safawi Rashid. Kalau dilihat dari segi pergerakan, this is teamwork yang baik. Lorongan untuk Ismail melakukan overlapping. Juga saya kira Zikri di situ. Tandukan yang baik. Elvin Fortes dalam kawasan penalti. Dia masuk. Elvin Fortes. Jaringan yang dicari-cari. 10 lawan 11. Tiada Yohandria Roscoe tidak ada masalah. Kerana mereka mempunyai Elvin Fortes. Sudah berapa kali kita katakan dalam perlawanan ini, track yang cukup besar datang dari sebelah kanan itu. Dan individu yang bertanggungjawab untuk mengheret Selangor ke separuh akhir adalah Elvin Fortes. Ya, Bon, inilah pemain special player untuk pasukan Selangor. Mempunyai skill individu yang tinggi, mampu menghasilkan rebatan, mampu membuat dribbling. Mujiz, satu lampungan yang baik. Bahaya dan akhirnya lencongan yang berjaya untuk menewaskan Ashraf Fadil. Setelah 3 kali percubaannya yang dinafikan oleh palang. Dan anda tidak akan pernah tahu apa yang anda mampu sehingga anda mengambil langkah pertama dan melakukannya. Dan itu yang dilakukan oleh Wan Mujiz. Satu lencongan yang mengelirukan. Dan akhirnya kegagalan Ashraf Fadil untuk membaca lantunan yang pertama itu, saya kira sudah cukup untuk
Cho Darul Takzim meraihkan jaringan pertamanya malam ini. Ya. Marin Peel. Oh, melakukannya terus. Quality bola mati dari Marin Peel. Dan beliau seolah-olah ada kemahuan untuk menjaringkan gol dalam setiap perlawanan Piala FA. Ini 3 dari 3 untuk bintang baru Terengganu dari Croatia ini. Seperti dia membuat satu lencongan terakhir, gerakan bola tersebut yang masuk menewaskan Khairul Fahmi cukup baik daripada segi angle, di mana dia juga melihat kedudukan Khairul Fahmi yang keluar sedikit. Lights, camera, Action! Ini bukan kilauan emas biasa. Ini kilauan emas selebriti. Mereka pernah berbeza. Pernah. Masih Makin berbisa. tak mustahil viral. Betul. Kini mereka ke pentas utama, merealisasikan impian jadi realiti. Realitinya, kami VAS. Belum dengar nyanyian saya lagi. Yang berbeza kini bersuara. Kilauan emas selebriti mulai 22 Ogos, siaran langsung hanya di Astro. Josue, semula untuk Paulo Josue, rempatannya dan akhirnya kali ini akan disahkan untuk jaringan ke-68-nya Paulo Josue yang sememangnya selayaknya diangkat sebagai Mr. Kuala Lumpur. 8 musim, 68 jaringan di minit ke-49 untuk melepasi rekod yang dihasilkan oleh Alfandi Ahmad. Patan Lerit yang sememangnya cukup dengan kelajuan dan ketepatan untuk mengelirukan Hafizi Ajazi. Bertembung dan kini Ali Olwan dapat untuk melepaskan Ronnie Fernandes. Berhadapan dengan Tanikawa ke belakang semula. Olwan terlepas. Ali Olwan. Selamat datang ke Malaysia. Untuk seorang yang pernah menjaringkan hat-trick ke atas Malaysia, Ali Olwan tiba di Selangor dan datangnya dengan impak segera. Ya, jaringan yang superb untuk saya. Ini adalah gerakan berpasukan dan apabila bola masuk di kawasan bertahan pasukan Kuching City, Ronnie Fernandes membuat turning dan nampak Ali Olwan membuat follow up untuk menerima umpan ataupun hantaran daripada Ronnie. Lakukan lencongan ini. Zafri, masuk. Itu sudah cukup untuk menewaskan Hafizi Ajazi buat kali ketiga. Bukanlah sesuatu yang dimahukan oleh pemain-pemain muda ini dikala mereka berempas pulas untuk memastikan mereka tidak dibolosi. Namun ketepatan percubaan ataupun lencongan yang dilakukan oleh Zafri melepasi benteng yang dibina. Sebab pasukannya sedang diasak cantik. Dari Bruno Suzuki menebus kesilapannya tadi untuk dia menjadikan kedudukan 5-1.
Tertewas juga, bolos juga pintu gol Seri Pahang. Dari tandukan yang dilakukan oleh Bruno Suzuki, langsing header yang cukup baik, cari sebelah kiri Zarif Irfan. Tandukan yang sama sekali tidak dicabar oleh Shetkovic terutamanya, yang berada di belakang Bruno Suzuki. Jauh ke dalam kotak penalti, cut inside, mungkinkah satu percubaan dan itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Tidak sampai 5 minit, 2 minit saja diperlukan untuk Johor Darul Ta'zim meledakkan jaringan pertama mereka. Terkelu, terdiam, seumpama mata dihijab pemain-pemain Penang tadi. Jaringan baik daripada pemain nombor 24 jika tidak silap saya. Cut inside dan tendangan kaki kanan Oscar Arribas. No room for hesitation. No easy wins. Just the world's best, making every point count. Things really are heating up in this Masters 1000 event. Oh, how about that? Sensational. He's got the fight, he's got the intensity. He is a maestro on this surface. The Cincinnati Open, live on Astro.王朝，世界舞台的交手确实让人血脉喷张。 Fighting our way back to the global stage